Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 29 Zulqa'dah 1446 bersamaan dengan 27 hari bulan 5 2025. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, juzuk yang ke-10. Ayat yang kita akan baca hari ini insya-Allah ayat 48 dan 49, di mana dalam dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa syaitan menabur janji palsu. Kemudian bila dia tengok ada benda ajaib, dia tak padan nak lawan, dia tarik diri. Tabarruk maknanya syaitan tarik diri dari perang Badar. Mula-mula dia hak suruh ni lawan. Bila dia nampak malaikat mari, dia pun takut, dia lari. Itu gaya syaitan. Gaya syaitan ni, dia hasut orang. Bila dia rasa tak gerak, dia lari. Ini na'udzubillah. Satu lagi, syaitan manusia, dia panggil nama dia munafiqin. Dan orang-orang yang tidak ada pendirian, orang ni juga memperli kepada orang Islam. Alah, tomoknya teh ada 300 nak lawan 1000. Jadi dia bukannya bui semangat, dia meruntuhkan semangat. Itu dia panggil perli. Puak-puak munafiqin, perli orang Islam. Kerana itulah di akhir ayat Allah kata, wa man yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang mukminun, orang yang bertawakal kepada Allah, mereka akan dapat kemenangan. Jangan lari, jangan mudah goyah, sebab kita ada Allah Azza wa Jalla. Syaitan lari daripada mana? Daripada membantu puak-puak kafir. Bila dia tengok malaikat ada, malaikat, lompat syaitan, sebab dia nampak sama dia. Kita manusia ni tak nampak. Ini kita ni manusia ni, kita tak nampak. Malaikat, syaitan mungkin dia nampak, dia lari cepat. Baik para pelajar sekalian, itu mukaddimah ringkas. Sekarang kita pergi kepada bacaan ayat. Bagi pelajar anak kita yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 334. Muka surat 334. Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ
وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Allahu Akbar. Main dengan syaitan ni kat awal. Pasal itulah kita dengan syaitan, jangan percaya ke dia. Nama dia pun syaitan. Bila syaitan, maknanya kita kena letak dia tu dalam kepala kita, dia tu musuh. Bukan kawan, bukan teman, bukan member, adu. Allah kata inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Dia tu musuh. Mu kena jadikan, gazetkan dia tu sebagai musuh. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada terjemahan ayat. Ayat 48. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ingatlah tatkala syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan. Gitulah mainan syaitan. Syaitan tengok dia kosmetik, kata orang. Kosmetik ni dia hiaskan. Macam orang juga. Orang yang tak comel, dia pergi tepek keni lutut dia tu. Tak nampak jerawat dia tu. Jadi gitulah lebih kurang syaitan ni. Perbuatan huduh, perbuatan hak buruk, hak syirik, hak karut, syaitan mari kosmetikkan dia jadi comel. Itu mainan syaitan. Serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini cerita dalam perang Badar lagi ni. Pada hari ini tidak ada sesiapa pun dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu. Dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Oi, perasan molek syaitan. Dia mai royak ke buat kafir, aku ni pelindung kamu. Kalau syaitan lindung, jadi ke tak jadi. Dia tipu, dia tak ada kuasa. Maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan kafir musyrik bertempur di Badar, masing-masing kelihatan berhadap-hadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri dari kamu. Dah pergi jadi dah, ngomong lagi lah. Dia lari dah. Kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat berat azab seksaannya. Itu mainan syaitan. Mari kita tengok munasabah susunan ayat dulu sebelum kita pergi tafsir. Al-munasabah. Lamma bayyana Allah Ta'ala fasad amal musyrikin. Allah Ta'ala dah nyata dalam ayat-ayat lepas rusaknya, punahnya segala kerja buat puak kafir kerana niat dia salah nak syirikkan Allah Azza wa Jalla. Maka mari ayat ini peringatan besar, sumber inspirasi kesyirikan, kemunafikan, kejahatan ni mari daripada mana? Mari daripada hasutan syaitan. Mari dari hasutan syaitan. Kerana itulah Allah peringatkan kita orang beriman, jangan terperangkap
jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan mainan syaitan. Ini kita kena ingatlah. Allahu Akbar. Itu munasabah. Adapun tafsir, wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum, ay wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah Muhammad. Ayat ni Allah Ta'ala tuju ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk umat. Bilakah berlaku peristiwa ini? Hina zayyana ay hassana iblisu li kuffari Quraisy. Ketika iblis mari duk hasuk puak-puak kafir Quraisy tentang amalan-amalan mereka yang buruk, amalan syirik dia, amalan dia mari nak perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Abu Jahal mari nak tunjuk sombong, angkuh, nak bergendang, nak minum arak di Badar. Itu semua jadi comel di mata Abu Jahal. Maka datangnya syaitan mari hasuk, suruh lawan, suruh perang. Tak ramai buat dia tu, sikit je tu. Jadi bila dia hasuk lagu tu, puak Abu Jahal pun naik semangat. Dia panggil budak-budak, kata naik tocang ke? Naik tocang, congek rambut atau apa, maknanya berasa nak lawan. Siapa dia ke hok jumari hasud tadi? Tengok ni. Kata Abu Hayyan, al-jumhur, majoriti ulama tafsir kata iblis, syaitan mari. Syaitan mari dalam bentuk rupa manusia, dia boleh bercakap dengan orang. Jadi dia, syaitan ni dia bijak. Dia mari dalam bentuk rupa manusia, mari bercakap, bukan was-was bisik dak, mari royak betul, lawan. Tengok, ada nota di bawah menarik. Orang itu ialah kaum kafir musyrik Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal semasa mereka datang ke Badar untuk menunjukkan kehandalan mereka. Abu Jahal mari nak tunjuk handara. Akhirnya mereka menerima kehancuran setelah bertempur dengan tentera Islam. Jadi mengikut ahli tafsir kata, syaitan itu telah menyamar diri sebagai seorang manusia semasa menjalankan hasutannya itu. Dia mari dalam bentuk orang. Jadi dia mau ingat kau tentera, dia berupa orang yang dikenali, hero di kalangan mereka. Allahu Akbar. Bijaknya syaitan. Siapa kata syaitan tak bijak? Dia tu tak bijak. Jadi bila syaitan berupa manusia, sedaplah cakapnya. Kalau tidak was-was bisik je. Mari kita tengok syaitan berupa siapa. Tengok asar ataupun kisah ini diriwayat oleh Ali bin Abi Talhah an Ibni Abbas. Jadi kalau mengikut dalam kaedah ulama tafsir, riwayat Ali bin Abi Talhah rahimahullah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, iaitu di antara riwayat yang dipercayai dalam tafsir. Kalau kata riwayat lain tu lain, tak nak pegang. Ibnu Abbas kata, ja'a iblisu yauma badrin fi jundin minasyayatin. Iblis mari bersama dengan tentera syaitan. Ma'ahu rayatuhu, dia bawa bendera dia. Ada bendera juga dia. Wasyaitanu fi surati rajulin min bani mudlijin. Syaitan berupa seorang laki-laki daripada Bani Mudlij. Fi surati Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ini kalau orang tengok rupa dia macam Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Dia kata apa? Faqala al-syaitan lil musyrikin. Syaitan mari hasuk buat kafir, la ghaliba liyakumul yawma minan nas. Jangan takut, kamu menang hari ini. Mu ramai, Muhammad sikit.
wa inni jarul lakum, aku bersama kamu, jangan bimbang. Sebab apa? Sebab apa syaitan pilih rupa Suraqah bin Malik daripada Bani Mudlij? Kenapa? Tanda ni pelajar. Sebab dia kelahi dengan Bani Mudlij. Puak-puak ni Abu Jahal ni dia balah dengan Bani Mudlij. Jadi bila Bani Mudlij mari duduk sekali dengan dia, hilang dia punya perbalahan, bergabung dengan dia, mana gabung yang mantap. Jadi gabungnya suatu pakatan yang mantap, sebab musuh kita duduk sekali dengan kita. Jangan main. Pasal itulah atas dunia ini orang pakat duk gabung. Hak musuh ke tak musuh ke, bila bergabung untuk dapat satu tujuan, jadi. Tengok iblis mari guna berupa Bani Mudlij, sebab Bani Mudlij ni dia balah dengan Abu Jahal. Jadi bila dia mari gabung, Abu Jahal confident. Hari ni kita dapat kekuatan semata-mata gabungan untuk lawan Islam, lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma staffan nas, bila bertemu dah dua kumpulan Islam di sini, udwatil dunia, puak kafir di udwatil quswa, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabdatan min turab. Nabi ambil segenggam tanah, farama biha fi wujuhil musyrikin. Nabi kata bismillah, syahatil wujuh, campak. Jadi pasir itu masuklah ke dalam mata kafir. Kita dah baca dalam ayat lepas. Dalam beberapa ayat yang lepas sudah ada ayat ni. Ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tengok di sana. Sudah bahas. Jadi bila orang kafir ni duduk terkenyih-kenyih, mata sakit, masuk pasir, wa aqbala Jibrilun ila iblis. Malaikat Jibril pun mari. Gi dekat puak iblis tadi. Puak dewa puak iblis ni. Falamma ra'ahu, bila dia tengok malaikat mari, wa kanat yaduhu fi yadi rajulin minal musyrikin. Tangan iblis tadi, hok mengaku mudliji tadi, duk pegang tangan orang kafir. Bila dia tengok malaikat, dia letak tangan, cari tangan dia lari. Mudbiran. Faqala ar-rajulu, jadi orang yang dia pegang tangan kata, ya Suraqah, oi Suraqah, tazumu annaka lana jarun. Tadi mu cakap wa inni jarul lakum, mu kata nak tolong aku, lari kenapa? Dia pun jawab, inni ara ma la tarawun, aku tengok hak mu tak tengok. Apa dia? Dia tengok malaikat. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Jadi aku takut ke Tuhan. Jadi takut mati sekali dengan puakmu, nyertai dia malaikat. Syaitan pun lari. Wa zalika hina ra'al malaikah, kata-kata dia puak kafir ni ketika tengok malaikat. Jadi riwayat ini, cerita Ibnu Abbas ni dikeluar oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir, wa Ibnu Jarir fi tafsir, an tariqi Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Itu di antara sanad yang ada, wallahu alam. Baik, kita pergi pada tafsir. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Syaitan mari, Abu Jahal, hari ni tak ada siapa boleh lawan kau. Kamu akan menang. Sebab bilanganmu ramai, kekuatan kamu cukup. Nak banding dengan Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, bilangnya tak ramai, senjata tak ada, sah dan benar. Sedap syaitan mari hasut. Wa inni jarul lakum. Ni buah kilah syaitan ni. Ai wa inni mujirul lakum, aku menemani kamu. Wa hafizul lakum min an ya'tiyakum ahadun, aku jaga kamu, tak ada siapa boleh serang kamu. Fa antum fi zimmati wa himaya, mu di bawah tanggungan aku, di bawah jagaan aku. Manusia tak betul jalan ni, bila syaitan bagi jamin naik semangat lalu.
Tulis pelajar. Ayat ini ditafsirkan ayat surah An-Nisa ayat 120, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan mari duk janji macam-macam. Duduk cerita tu cerita ni. Apa ni? Janji, yang penting janji lah. Janji nak tolong lah, janji nak bantu lah, janji tu janji ni. Allah kata apa? Wa ma ya'iduhumus syaitan. Apa yang dijanji oleh syaitan semua tu tipu daya belaka, perangkap belaka, nak suruh kamu ikut dia. Na'udzubillah. Surah An-Nisa 120. Apa jadi dengan syaitan ni? Jadi syaitan mari duk kata, inni jarul lakum, aku bantu kamu, aku duduk sekali dengan kamu. Dia mari, biarlah bila musuh kita dulunya mari bergabung dalam pakatan kita, jadi Abu Jahal rasa confident lah. Itu rahsia dianya. Itu rahsia kenapa syaitan itu menghasut dan berjaya. Bijak dia. Tapi bila dia tengok, tengok, falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai. Bila bertemu dua kumpulan, Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal di sana, falamma nazara kullu fariqin ilal akhar. Bila dia tengok bersama dengan orang Islam, malaikat nakasa ala aqibai, orang panggil paling ke belakang, berputar ke belakang. Iblis ay raja'al qahqara, undur ke belakang, hariban, lari. Lari syaitan. Dia tengok malaikat, dia kata malaikat ni kalau malaikat bedar dia, malaikat pukul dia, mati sekali dengan manusia. Dia takut, dia lari. Wa qala inni bari'um minkum, ai wa qala iblis li kufari Quraisy. Iblis berkata kepada puak kafir Quraisy ketika dia lari, inni atabarra'u minkum, aku berlepas diri pada kamu, musdiri, pandai-pandailah, aku lari dah. Oh, macam cerita tadilah. Bila kawan tu tanya, "Oi, Surakah mau lari mana?" "Ai mau pergi sendirilah. Aku dah tengok apa yang kamu tak tengok." Allahu Akbar. Ini kerja syaitan. Dia hasuk, dia hasuk, dia hasuk. Bila orang dah terhasuk, dia tinggal. Gitulah kerja syaitan. Ayat ini tanda ni pelajar ditafsirkan dengan ayat suratul Hasyri. Suratul Hasyri ayat 16. Kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Sebagaimana syaitan ketika dia hasut manusia supaya kafir, bila dia tengok kawan itu kafir, dia kata inni bari'um, aku lepas diri, memandang sendirilah, cari jalan hidup sendiri, aku sudah berjaya menjahanamkan kamu, aku takut ke Tuhan. Main dengan syaitan. Nama dia syaitan. Allah. Banyak lagi ayat-ayat lain yang seumpama ni untuk ditafsirkan ayat ini. Di antaranya, tandalah anak tak baca, ayat surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22, bila syaitan berjanji dia telah berjaya, dia akan lari. Sebab apa dia lari? Dalam perang Badar, inni ara ma la tarun. Iblis telah bagi tahu kepada puak kafir Quraisy sebab-sebab dia lari. Apa dia? Dia tengok malaikat bersama dengan orang Islam. Kamu semua tak nampak, aku nampak. Nampak malaikat 1000 malaikat ni gelap bukit tu, penuh malaikat. Terbaik duduk kan nyari penyakit. Inni akhafullah, inni akhafu an yu'aqibanillah. Aku bimbang takut Allah Ta'ala ambil tindakan aku di dunia. Fa ahlika ma'akum, aku akan mati sekali dengan buat kamu. Syaitan mati tak mahu dia tak mahu mati. Atau dia minta direct dengan Tuhan,
tak usah mati dah, pakai terus neraka lalu. Dia tahu mati itu sakit. Allahu Akbar. Kata di Ibnu Atiyah rahimahullah, dia kata ini minta uzur syaitan ni bohong. Dia kata ini akhafullah, dia takut Tuhan bilanya, dia takut kena azab ya, tak ada apa. Jadi bukannya dia takut Tuhan sungguh. Kalau takut Tuhan sungguh, berimanlah dia. Allahu Akbar. Karena itulah kata di Syekh Ibn Al-Qayyim, tulis, syaitan betul tipu, tulis, betul tipu. Benar ketika dia kata inni ara ma la tarum, aku tengok kamu tak tengok. Betul dia tengok malaikat. Wa kadzaba fi qawlihi, dia tipu bila dia kata inni akhafullah, aku takut Tuhan. Dia tak takut Tuhan, dia takut dia binasa. Tu ya, dia takut Tuhan azab dia ya. Jadi ini dia kata, jadi syaitan ni betul tipu. Dia betul di setengah ayat inni ara ma la tarawun sadaqa wa kadzaba fi qawlihi inni akhafullah, aku takut Tuhan. Dia tak takut-takut pun, dia takut kena azab ya. Itu ya. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ni, bimbang ni. Mulut takut Tuhan. Perbuatan tak takut, menipu orang. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Mainan syaitan ni bijak. Ini bijak. Baik. Kita tengok ayat yang kedua, ayat terakhir dalam CD ini insya-Allah. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. Ingatlah tatkala orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam syak dalam hatinya berkata, orang-orang Islam telah diperdayakan oleh agama mereka sehingga mereka berani menentang kami yang lebih besar jumlahnya di Badar ni. Terpedaya sungguhnya puak tu, percaya sungguh dia ke Muhammad. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa inna Allah azizun hakim. Allah kata, dan yang sebenarnya sesiapa yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuh-penuh yakin, maka Allah akan menolongnya untuk mengalahkan musuhnya lebih besar jumlahnya daripada jumlah Abu Jahal. Jangan takut, lawan kerana Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Baiklah, itu terjemahan. Kita tengok munasabah ayat ini. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala nyatakan bahawa izzayyana lahum syaitanu a'malahum, ketika syaitan mari hiaskan amalan-amalan puak kafir dengan janji-janji palsu dia, dengan manifesto dia yang tak betul, menipu, maka datang ayat ini iaitu satu lagi kumpulan, nama dia syaitan manusia, nama dia munafiqin, dan orang-orang yang punya penyakit dalam hati. Biasanya munafik ni pokok dia atau ada sifat penyakit dalam hati tu. Allahu Akbar. Maka datanglah ayat ini. Hati-hati. Maknanya kita ni ada dua musuh. Musuh yang tak nampak, syaitan. Musuh yang nampak depan, munafikin. Munafikin ni dia bercakap uduh. Bahasa dia laser, kata orang, mulut laser. Mari duduk menganyi, duduk perli. Menganyi itu bahasa Kelantan. Mari duduk perli orang Islam. Kerja dia perli, menganyi kata. Baik, itu terjemahan. Iz yaqulul munafiqun ay wa uzkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika munafikin berkata, siapa dia munafikin? Munafik ni orang yang menzahirkan Islam tapi batin dia, hati dia kafir. Itu bahaya tu. Itu jelas munafik. Munafik i'tiqadi,
yang kita belajar dalam kitab azkar baru ni, larangan berbohong, 3 sifat munafik kan? 3 ke 4? 4, 5. Iza haddasa kazaba, bila bercakap bohong, bila berjanji tipu tak tunai, bila buat perjanjian, iza wa'ada wa iza tumina khana, bila diberi tugas khianat, itu dia panggil munafik amali. Munafik amali. Yang ni dia panggil munafik i'tiqadi, yang menzahirkan Islam, menyembunyikan kufur. Ini munafik i'tiqadi. Jelas. Cuma hak ni walladzina fi qulubihim syak, walladzina fi qulubihim maradun. Biasanya dalam ayat munafikin di awal surah Baqarah, Allah Taala kata walladzina fi qulubihim maradun, itu munafik. Tapi di sini dia kembar dua. Yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun. Mesti ada benda lain, takkan benda sama. Tengok. Kata ulama tafsir, dia kata sifat munafik itu ada penyakit dalam hati. Ada penyakit dalam hati. Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu munafik. Tapi dalam ayat ini ada orang lain. Dan itulah hum qaumun, orang-orang yang Islam, duduk di Mekah, lemah iman, tak mau hijrah, dan dia keluar sekali dengan kafir pergi ke Badar. Jadi dia pergi menguatkan tentera kafir. Jadi puak ni lah dia bercakap ni, munafikin dengan komponen kata gharral Islam haula, Islam telah memperdayakan mereka, nyusah ke diri walaupun tak ada lawan. Orang panggil besar kepala, mari juga ke Badar nak lawan juga Abu Jahal walaupun bilangnya sedikit, walaupun senjata tak cukup. Ini biasanya orang munafikin dengan orang yang penyakit syak, pokok ni yang akan bercakap lagu ni. Pada itulah di akhir ayat di akhir ayat Allah kata apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azizun Hakim, Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Jadi ayat ini, munasabah ayat ini dengan ayat sebelum, Allah nyatakan bahawa orang yang munafik, orang yang berpenyakit dalam hati, tidak akan menyerah diri kepada Allah semata Subhanahu wa taala. Kamu orang beriman, jangan seperti mereka. Yakin dengan pertolongan Allah, bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh-penuhnya. Jangan koyak, jangan mudah percaya, jangan mudah terikut-ikut dengan apa yang dimainkan oleh puak-puak munafikin dan orang-orang yang berpenyakit hati dalam jiwa mereka, kerana mereka ini tak yakin dengan pertolongan Allah, maka mereka tidak ada tawakal. Itu munasabah yang menarik. Karena itulah tengok tengah ayat munafikin, mari ayat tawakal. Ujung ayat ditutup dengan tawakal, supaya orang Islam berhati-hati, beringat molek apa dia, kita ada Allah. Bila dengan kita sedikit nak buat macam mana, kita pun tak sangka nak bertemu dengan Abu Jahal. Tapi kalau sudah bertemu semalam, hadis Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu wa idza laqitumu fasbiru. Mu jangan nak jumpa musuh, tapi kalau dah jumpa, dua. Fasbutu, sabar, jangan lari. Fasbiru, sabar. Jadi itulah sifat orang Islam. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih
qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Ayat ke apa ni awal? Ayat 1 juta dinar. Duk main 1000 lagi, lama dah 1000. Juta pula naik dah. Dia kaya sikit nampak. Allahu akbar. Ayat ni sebenarnya bukan sekat 1000 dinar, bilion dinar. Sebab Allah kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa dia tawakal, Allah cukupkan dia. Allah jaga dia. Cuma kita ni mulut tawakal dah. Tapi hati berapa baratus, berapa darjat, berapa level, kita tengok lah. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah yang bantu kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Baiklah, tamatlah tafsir ayat kita secara ringkas-ringkas. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Ayat yang pertama, wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ketika syaitan memperhiaskan amalan yang buat kafir. Ini dia panggil mabda'ul i'tiqadil batil. I'tiqad yang batil, pegangan hak tak betul, mari daripada mana? Mari daripada waswas syaitan. Lemah. Makna lemah tu ni mana satu waswas, permainan yang syaitan mari duk hasut kita, duk hasut manusia ni. Mari. Jadi bila syaitan mari, para jemaah sekalian, kita kena hati-hatilah. Sebab tu syaitan ni dia pandai cakap. Orang tua kata mulut manis. Syaitan ni mulut manis. Kalau dia bercakap, dia punya teori, dia punya formula, orang mudah percaya. Orang mudah terperangkap dengan dia. Sebab dia pandai bercakap. Orang panggil, orang Kelantan kata reti kecek. Oh, pandai kecek dia tu. Kecek. Dia kalau kecek dengan 2K, mana bercakap. Kalau kata kecek 1K, kelentong. Dia dua-dua tu syaitan tu. Kecek dengan kecek tu dua-dua ya. Ada berlaku pada syaitan. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahawa syaitan gitulah kerjaan dia. Apa kerjaan dia? Punca kerusakan manusia di atas dunia ni mari daripada mana? Mari daripada bisikan syaitan. Syaitan mari duk bisik, mari duk hasut, mari duduk mari duk cerita benda-benda. Bila orang nak sedekah, dia mari kata jangan, nanti jamu jadi fakir. Maknanya dia lorong, dia sekat tu kena. Itu bijak. Syaitan lah makhluk yang berstrategi. Dia ada strategi. Itu syaitan. Tapi kalau kita manusia tak ada strategi, kita lah manusia yang lemah. Itu yang pertama. Allahu Akbar. Yang kedua, dalam ayat yang sama lagi, wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Syaitan ni dia panggil min kaidi syaitan insan. Di antara cara teknik tipu daya syaitan itu yuriduhul mawarid. Dia masuk ikut lorong yang dibenarkan, bukan no entry. Dia bijak. Dia masuk lorong yang dibenarkan, tak masuk lorong no entry. Pasal itulah kita kata syaitan tadi berstrategi. Ahli ibadat. Ahli ibadat dia mari ikut lorong mana? Riya, sum'ah, sombong. Dia mari itu ahli ibadat. Allah. Dalam kampung ni hok mari awal masjid tu haji seorang ya. Tu imam pun tak mari. Tu haji, ayah haji ni mari masjid ni tu bila pun tak ada lagi. Oh, kita pun naik sah. Oh, akulah orang paling warak dalam kampung ni. Tengok.
Mula nak dia panggil ijab bin nafsi. Lepas tu dia naik riak, dia mari. Itu dia mari. Orang kaya dia mari pula. Tuan ni dalam kampung ni tuan lah paling kaya sekali. Lepas tu banyaklah sedekah tu, baru orang puji mu, orang panggil tuan pemurah, ahli dermawan. Semua orang bercakap daripada kedai kopi siapa ke atas duk bercakap dengan kemurahan tuan. Oh, kita pun naik semangat lalu. Oh, bagi masjid nak apa? Kipas tulis sumbangan ikhlas daripada sekian. Oh, penat. Ni ada setengah orang ni kita pergi apa ni, pergi tengok sebuah masjid tu, nama dia saja daripada batu pak duduk luar masjid, siapa kau kipas gergasi tepek nama dia, kata bapa dia ni dia begini ni, tak boleh ustaz, tak tulis nama tak beri. Kita patutnya tak payah nama lah, moga malaikat tak dah, tapi tak pandai dengan malaikat kena tulis juga. Nah, ini bahaya. Itu dia panggil talbisu iblis. Yuridul mawarid, syaitan akan mari, akan heret seorang hamba Allah Ta'ala ini mengikut kesesuaian dia. Ahli maksiat, kalau kata kemesek, mau tahu kemesek? Kemesek tahu kemesek mana mudah lah, gampang je bagi dia tu. Sekali curi, oi malam ni ada melompat di stadium, penyanyi antarabangsa mari, lau tak payah kata apa, ngai bayar tiket pun penuh. Ajak pergi masjid ni nak jamu makan pun tak mari. Tak mari. Besar lah tu email tulis iklan, makanan disediakan 5 ekor kambing tumbang. Ceramah juga lagu tu, orang-orang juga di masjid. Nak kata apa, makan pun tak lu. Orang panggil tagrir, bui galakkan dengan makan pun tak lekat juga. Dia rela tak pergi masjid, biar tak makan free tak apa, asal ke boleh duk main WhatsApp di rumah. Apa dah? Kuat syaitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, falamma tara'atil fi'atan wa qala inni ara ma la tarawun. Inni ara ma la tarawun. Aku nampak bukannya. Maaf. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai. Wa qala inni bari'um minkum. Jadi syaitan ni dia mari di berupa manusia. Ayat ini menjadi dalil annal jinna yatasawwaruna fi suwaril ins wa ghairihim. Jin, syaitan, dia boleh berupa dengan berbagai-bagai bentuk rupa. Nak jadi hayawan pun boleh, nak jadi benda tu boleh. Karena itulah ada hadis Nabi larang orang di Madinah kalau tengok ular dalam rumah jangan terus pukul, halau dulu. Bang, ni rumah saya lah bang, abang keluarlah pergi duduk lain, jangan kacau kita, suruh dia lari. Sebab itu jin. Pernah satu kali ada sahabat ni balik rumah dia, tengok ada ular dalam rumah. Dia pun panah. Dia panah. Bini kata aku tak tahu siapa dia mati dulu, ular mati dulu ke suami dia mati dulu. Sebab bila dia panah, jin lain panah dia pula. Itu bahaya. Kalau ular masuk dalam rumah kena dia panggil tahrij, suruh dia keluar. Keluarlah rumah aku ni, pergi duduk lain ke. Demo ada rumah lain ke, duk kacau apa kita. Dia boleh berupa. Dalam perang Badar ni dia mari berupa Suraqah bin Malik bin Ju'shum Al-Mudliji, di mana peranan Bani Mudlij ni besar sebab mereka musuh pada Abu Jahal. Bila dia bergabung, Abu Jahal jadi confident. Bijak syaitan, dia tak cari orang lain tu. Kalau cari rupa orang lain jadi tak ada value apa ni, tak ada nilai tinggi. Bila musuh mari bergabung jadi nilai tinggi. Sebab itulah kita nak tengok mana-mana orang yang bergabung dengan musuh tradisi dia jadi lebih taat kepada musuh dia tu, mensucikan musuh dia lebih daripada orang lain lagi. Sebab ni bahaya, dia percaya sungguh dah. Dia panggil percaya sengoti.
Allahu Akbar. Ai hati-hati tuan-tuan, jangan duk percaya kepada musuh-musuh ni. Musuh dalam selimut ke luar selimut ke, yang penting musuh pada Islam jangan duduk percaya sangat. Tak kira lah siapa-siapa pun, kena berhati-hati. Baiklah, yang keempat, yang keempat ni nak habis dah tu, lepas pada 4-5 kan. Yang keempat, wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Syaitan ni dia mudah lari, dia tak tanggungjawab. Tak tanggungjawab. Bila dia tengok malaikat ya, oh malaikat mari, dia lari terus. Jadi ini kata di para ulama, kalau kita tengok, kita tak ulang baliklah cerita dia lari tadi dalam hadis cerita Ibnu Abbas tadi sudah ada, tuan-tuan tengok di awal. Zaman kita hari ni pun lebih kurang juga. Orang-orang hodok hasut orang, bila dia nampak tak berjaya, dia lari, petai lagi, lompat. Allahu Akbar. Ni selingan ni, bukan tafsir, selingan. Dah sebut dah cerita setan lagi ni, berasa nak cerita kata. Dah keluar dah dalam berita-berita, orang bagi tahu dah. Pihak tabung haji bagi tahu, kerajaan Malaysia bagi tahu, jangan punah nama negara Malaysia. 14 negara dah kena ban tahun ni, tak boleh visa ziarah. Malaysia masih lagi belum di ban. Tapi buat juga perangai, bawa juga orang ni tagrir. Pakej kita ni murah lah, kita lawan kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Saudi ni negara dah bariu, macam-macam dia punya provokasi, kita nak pergi lawan dia. Jadi kita guna visa ni, kita masuk pergi buat haji. Tahun ni berigak ramah dah igak. Masuk sahabat apa dah. Ada lah ni tak apa ramah kena igak di Mekah, katanya dia pergi kurung di Madinah. Lah ni duk kurung di Madinah dulu. Nak pergi masuk bila? 2 hari lagi, kalau mengikut dalam takwim Saudi mungkin esok 1 Zulhijjah dah. 1 Zulhijjah lagi ketat nak masuk. Kalau hak dulu pun sebelum ada nusuk ni pun 1 Zulhijjah memang syadid dia punya checkpoint. Jadi kalau boleh pergi juga, nak lepas 2-3 checkpoint tu, sudah pasti ada sampul-sampul yang terpaksa dikorbankan. Lepas kalau kita nak pergi Mekah lagi tu, nak masuk Mekah dengan bersampul-sampulan gini, bagaimana dengan haji? Ni buat Syekh ni sikit lagi dia lari tu. Timbul lah dalam khabar skema tu, skema ni, orang tu kena ni, orang ni kena ni, nasihat tak dengar. Ini masalah kita, tutup. Itu tak dalam kurungan seringan. Balik pada tafsir kita. Tapi dah ingat cerita, kita ingat. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, jin ni dia mari sekali dengan orang, tapi bila dia tengok apa, dia tengok ada tak ada peluang nak itu, dia akan lari cepat. Jangan percaya ke jin, jangan percaya. Orang tak percaya dengan jin. Baiklah, yang terakhir sekali, yang kelima, iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Puak-puak munafikin, puak-puak ada penyakit dalam hati, kerja dia attack, duduk goyahkan pegangan orang Islam. Tu kerja dia dulu dan sekarang, kini dan selamanya. Kerja puak-puak ni nak kacau siapa dia? Kacau orang beriman. Tak kira, dia mari sentiasa nak masukkan keraguan, masuk dalam ni, tak ada. Bila bercakap tentang Islam, ekonomi Islam, main Islam semua. Allahu Akbar. Semalam ada sebuah agensi kerajaan yang menguruskan keuangan, tabung keuangan umat masyarakat ni, Islam tak Islam sama. Dia kata, Ustaz Abu Anas, peratus orang Islam yang tak tukar kepada akaun Islamik tinggi lagi. Sebab dia nampak dividen hak tidak Islam ni tinggi, hak Islam rendah. Tikah lah berapa peratus ya tikahnya. Tapi sebenarnya dia kata, kalaulah orang tu orang Islam,
bila dia dapat dividen tinggi, dia kena bersihkan dividen. Sebenarnya dividen tu daripada 100 dia boleh jadi 20 ya. Benar. Hak lain tu kena tak boleh makan belaka tu. Ibarat tak halal dia panggil. Nak kata apa? Ini bahaya. Semalam dalam satu persidangan anda baca satu statement yang ditulis oleh salah seorang daripada sahabat kita, profesor dalam bidang keuangan. Dia kata kita hari ni banyak dijual oleh orang, terutama sekali hak jual emas ni, patuh syariah. Sebenarnya berisiko tinggi. Bila panel dia tu lega, patuh syariah. Mari panel lain yang lebih teliti, lebih perhalusi hukum, memang sangkut. Pada itulah anak tengok anak-anak muda kita ni balik mengaji agama tinggi-tinggi, mengajar pun dah duk sibuk dengan jual benda-benda gini. Kita kata ya, sedap mulut patuh syariah tu. Kita sendiri kaji ke tidak? Kau pakai percaya ke toke-toke duk cerita? Jangan main. Ini bahaya kita. Orang akan percaya kepada kita dengan sebab nama besar. Ada banyak orang-orang ni hak saham pendakwah-pendakwahnya hebat-hebat, selebriti ni. Saya sokong usaha kawan ni, bila kawan tu kena apa ni, dibongkarkan, dia panggil skrup. Dia petai lagi. Ini bari'um minkum, aku berlepas diri pada kamu. Saya tak ada kena mengena. Waktu elok dulu, baik-baik je duduk Facebook hari-hari. Ini kita kata ini bahaya. Permainan seperti ini, wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Yang penting syaitan dia bisik, dia mari cakap manusia dengan mulut manis, sebenarnya penuh dengan racun-racun yang sangat berbahaya. Jadi kerana itulah para jemaah sekalian, kita berhati-hati dalam hidup ni supaya kita selamat di dunia dan aman di akhirat, insya-Allah. Baik, kita break setakat dulu kuliah tafsir kita, tanda baik-baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi walau tara iz yatawaffal malaikah pada siri yang akan datang, insyaAllah. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi memandangkan esok hari terakhir untuk orang Malaysia, kerak kuku dan rambut untuk orang nak korban. Jadi pagi esok para pelajar bawa kitab Islam Cara Hidup. Kita akan baca satu bab khas, nama dia bab korban. Bab korban, rugi siapa tak ikut esok ni. Bab korban, muka surat berapa sat? 199. 199 bab korban. Esok ceramah itu kuliah perdana kita pagi esok subuh, bawa kitab ni, tajuk dia bab korban, muka surat 199. insya-Allah mudah-mudahan ada peringatan, ada galakan, ada semangat untuk berkorban pada tahun ini biiznillah azza wajalla. Adapun kitab tafsir kita akan sambung selepas balik daripada haji nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.